Alah. Tak nampak. One, two, three, go. Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to Zain So Channel. So hari ni aku nak review satu hotel ni di Melaka. Jom kita tengok boleh go tak boleh go. It's kids friendly hotel. Lepas tu ada banyak aktiviti outdoor. Let's go. Guys, ini dia Everton Heritage Resort. Inilah dia. Ceng. Kita sampai. Kita pergi lobby dulu. Check in luggage. Okay, mari kita ke check in. Okay. Ini lobby dia. Menarik. Ada arcade. Mengimbau kembali zaman-zaman main dekat Sungai Wang dulu-dulu. Sekarang settle. Jom kita pergi masuk bilik dulu. Aku ambil family suite. Okay. Ada breakfast hingga 6 orang. Okay guys, aku dah sampai. Inilah bilik dia. Jom kita tengok family suite room. Ada inklusif dengan breakfast untuk 6 orang. Okay, masuk-masuk pintu je. Sebelah sini ada tempat letak barang lah. Okay. Ada some empty shelf untuk letak barang ke, kasut ke. Okay. Lepas tu ada peti ais. Okay. Jom kita tengok ada apa dalam peti ais ni. Okay. You can put some of the food to make it cold lah. Okay. Okay, saya tengok kat belakang ni. Oh, datang. Okay, datang. Okay. So, kita tengok apa dia bagi. Sugar, Lipton tea, coffee. Okey lah. Okey, air mineral untuk 6 orang. Okey. Cawan. Okey, air panas. Sini tengok dekat sini. Dia kata sini more kepada outdoor activity. Okey. Tengok. Okey. Pak ada mini water park. Menarik. Budak-budak mesti suka. Okay. Ni aku punya kad tadi. Okay, dia bagi tag ni untuk turun pada pool. 6 pas ni lah. Okay. So kalau nak tambah untuk kanak-kanak, okay, atas 4 tahun kena bayar RM15. Okay. Ni kursi. Lepas tu ada, ada small tent. Menarik. Boleh main tidur-tidur ke, budak-budak suka lah. Okey, dia ada katil bunk bed untuk budak-budak. 1, 2. Tapi slide tak ada lah. Tengok. Ada dia punya design. Oh, ada orang hutan. Okey. Tengok. Aku nampak something. Oh, ada wireless charging pad. Nampak? Nampak? Ni. Cool. Okay. Tengok. Ini design dia. Okay. TV macam biasalah. Okay.
TV ada siaran lokal, TV 1, TV 2, TV 3 tu biasalah. Okay, so dia ada 2 katil queen. Okay, so ni tengok. Lembut. So try duduk dulu. Oh, best. Okay, ada sofa sini, boleh duduk. Kita tengok apa dia punya view kat luar. Kita buka tingkap. Oh, cuaca baik hari ni. Oh, nyaman. Oh, syok ni. Nampak tu. Oh, ni budak-budak pasti tak nak balik ni kalau jumpa kolam macam ni. Habislah. Okey. Okey. Kita tengok tandas dia pula. Decoration dia actually kids friendly lah. Macam animals a bit. Punya nature punya themes. Okay, safari a bit lah. Okay, jom. Ada cermin panjang kat sini. Okay, kau nak berdandan ke nak pakai kasut pun boleh tengok. Okay, jom kita tengok. Sini ada apa? Ada low box. Okay. Kunci box ni. Okay. Safety box. Nak timpan barang-barang berharga. Ada apa? Ini kosong. Tengok ada. Mungkin laundry bag kena minta agaknya. Tak apa, nanti aku tengok dalam drawer sana ke apa. Okay, dia bagi 2 rok mandi. Okay, mana tengok. Lepas tu dia ada extra pillow dekat atas ni. Okay, jom kita tengok dia punya tandas. Aku tak. Ada bathtub, babe. Menarik ni. Kalau ada bath bomb ni. Tak tahu mana satu nak main dulu. Okay, dia punya dental kit. Dia bagi shower gel. Menarik, colour pink ada. Biru and pink. Kombinasi yang menarik. Lepas tu ada shower cap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dental kit. Lepas tu ada sewing kit. Untuk korang kalau contoh ada poket terkoyak ke apalah kan. Okay, tengok. Air panas sejuk. Tu macam biasalah. Biru dengan merah. Tengok. Kiri kanan lah. Macam biasalah. Standard. Okay, ni dia punya bathtub. Besar juga. Memang puas main ni. Memang puas. Okay, nanti kita cuba. Sekejap lagi. Ini. Teman nak akan masuk. Okey, ini dia punya jamban duduk. Okay, dia ada satu jamban. Ada bidet. Kat sini tu. Ini untuk shower lah. Shower. Ada shower head. Okey. Yang portable lah. Okay. Depends lah korang suka macam mana. Air panas sejuk semua dah ada. Ready made. Okay. Ini ada bilik besar. Cermin besar betul. Kau nak shave ke apa ke. Okey. Hair dryer. Not bad. Professional hair dryer katanya. Okey. Jom. Kita keluar balik. So korang rasa macam mana? Boleh go tak boleh go? Inilah dia. Bilik family suite Everton Heritage Resort. Jom kita tengok swimming pool dia. Careful. Watch your step. Kat depan ni swimming pool dewasa. Cuaca agak baik hari ni. Careful, Sofia, careful. Ini dia punya swimming pool. Dewasa punya.
Ada Kids Mini Water Park. Ini dia. It's okay, kan. Tengok sana ada apa? Meriah weh. Terbaik ni. Ada mini ship. Besar ni. Satu hari tak cukup ni duduk sini. Menarik. Cuba tengok kat sana ada apa. Ada tempat main pasir. Cool. Pasir pantai. Dia kata ada playroom. Kita tengok mana playroom. Dry playground juga. Mana tu? Ada dry playground. So kalau korang mana ada anak nak main dry playground pun boleh. Itu yang ni tu lah. Ada basketball punya net. Untuk slide dia. Besar ni. Okay, so macam mana guys? Let go? Jom kita cuba berendam pula. Jadi kita cuba. Anak aku suka main benda ni. Okay, jom. Ada cash kat sini. You put some bills here, then you can get the coin. Okay guys, selamat pagi. Jom kita cuba ni breakfast. Boleh go tak go? Breakfast dia di lobby, masuk je lobby, dia belah kiri. Dekat ni, tepi ni. Okay. Dayang Coffee House. Sama nasi minyak sini. Masak lauk tomato. Macam ni. Sini ada sandwich, fruits. Tengok ada apa nama. Pandan kaya, I think. Mana-mana kulanya tak pasti. Misalnya satu lagi dia mungkin red bean. Bukan. Kaya saja. Tadi tu pandan lah. Pandan.
Sini. Counter. Mana nak scramble satu? Okey. Ni ada roti canai. Sini pula ada apa? Oh, ni sama puding. Ni roti. Red bean. Ni roti. Mushroom soup. Oh, tengok tak? Ni ada mushroom soup. Masak. Ni. Soup. Oh, porridge. Oh. Some noodles. Ni soup, bihun soup, kway teow soup. Dia punya orang goreng semua tu lah. Fish ball, kicap. Okay, so got some breakfast cereal. Oh, tak ada Coco Crunch. Honey Star dengan cornflake. Okay, ini ada white bread. So ada some spread here. Apa ni? Butter semua tu lah. Peanut butter. Impit. Lontong. Okay. So, biasalah. Favourite aku, nasi lemak. Jadi, pagi-pagi lah. Sambal. Lain-lain. Okay. Some plain water. And some coffee here. Okay. Perut pun dah lapar. Jom kita get food dulu. Okay guys, aku nak cuba dia punya breakfast. Sekejap boleh go tak boleh go? Perut dah lapar ni. Okay. Ini cuba dia punya omelette. Dan ini goreng. Sedap. Ayan. Cuba dia punya pau. Pau kaya pandai. Ini puding roti. Nampak menarik. Lazat. Boleh ambil balik ni. Okay guys, aku nak cuba dia punya archery kat sini. Dia ada archery, ATV, paintball. Tapi untuk kali ni aku cuba archery. Let's go. Jadi kena jalan sikit. Okay. Kita dah hampir sampai dekat dia punya tempat archery. Come. Alright. So inilah dia punya recreational park. ATV dia kat sini jugalah. Kita dah sampai. Cuma jalan sikit, lebih kurang tak sampai 5 minit actually. Okay, target shooting. Oh, dekat sebelah sana korang boleh tengok ada paintball. Tempat ni dia banyak aktiviti outdoor. So memang best lah actually. Assalamualaikum. 3. Oh. Sekarang ni ada skywalk.
Luas. Tempat ni memang luas. Puas hatilah. Okay, sementara kita tunggu abang ni prepare kita punya bowl. What? Oh, okay. Okey. Bawah sikit, bawah sikit. Yang ni bawah sikit. Oh, Tu. Alright.